Dan DAP kalah, normal ke krisis? Kami rakyat Malaysia juga. Tinggi-tinggi. Takkan nak PKP lagi di rotan dah boleh buat di Vietnam dah tu. Datang semata undi, impak hari, impak malam. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani kepada semua penonton-penonton di Pod Monolog dan juga di Sembang Rakyat. Masih lagi bersama dengan saya lah, Safwan Zubair. Alhamdulillah, selepas semalam kita sudah mendapat berita tentang siapakah yang akan mentadbir negeri Sabah. Nampaknya pendekatan dan juga kepercayaan rakyat Sabah kali ini adalah yang terpalit kepada parti tempatan di negeri Sabah itu jugalah. Itulah yang telah menjadi pilihan kepada seluruh rakyat Sabah menjelang hari pemilihan yang telah berlangsung semalam. Baik. Sebelum saya meneruskan, saya ingin mengajak kepada semua untuk sama-sama kita menekan subscribe kalau kau nak jadi sebahagian daripada gerakan rakyat yang berpengetahuan. Kemudian boleh juga untuk dropkan satu komen. InsyaAllah aku akan baca semua daripada apa yang kau cuba kongsikan. Dan juga jangan lupa sharekan video ini jika ia memberikan manfaat dan juga pencerahan kepada anda dan juga rakan-rakan yang lain. Okey, bila Sabah memilih, sebenarnya Semenanjung banyak belajar. Ada negeri-negeri yang mengajar kita tentang ekonomi, ada negeri yang mengajar kita tentang identiti. Tapi Sabah mengajar kita tentang apakah itu maruah politik. PRN Sabah baru-baru ini, kalau kita imbas semula, bising tentang menolak tentang parti daripada Semenanjung, iaitu Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan juga sekutu-sekutu yang lain. Akan tetapi penolakan itu telah dinyatakan oleh penduduk Sabah itu sendiri melalui pilihan raya yang telah berlangsung semalam, di mana kalau kita melihat DAP kalah, tiada satu kerusi pun yang berjaya dimenangi oleh DAP. PKR hanya menguasai satu sahaja kerusi, manakala BN ataupun Barisan Nasional hanya 6. Okey, kita masuk ke segmen yang pertama. Kita akan menjelaskan tentang apa yang berlaku semalam di PRN Sabah. Bila Sabah telah memilih semalam, apa yang Semenanjung dapat belajar daripada Sabah? Ada sesuatu yang dapat Semenanjung ataupun tanah di seberang sini belajar dengan negeri Sabah. Sebab apa negeri Sabah? Ada yang mengajar kita tentang ekonomi, ada negeri-negeri dia. Ada negeri yang mengajar kita tentang identiti ataupun tentang budaya. Tapi semalam Sabah mengajar kita tentang erti maruah politik.
PRN Sabah baru-baru ini, Malaysia sebelum ini telah bising disebabkan kehadiran Parti Pakatan Harapan yang ada di dalamnya adalah PKR, DAP, sebelumnya ada OPKO, dan juga datang hadirnya juga Barisan Nasional dengan slogan yang hebat, kita bikin Sabah semula. Itu merupakan satu yang hebatlah juga disebabkan pilihan raya kali ini. Tetapi keputusan itu meleset disebabkan DAP kalah teruk. PKR hanya tinggal 1 kerusi, manakala Barisan Nasional hanya 6 kerusi. Seperti parti-parti yang datang daripada Semenanjung kalah teruk dibedil oleh parti-parti dari negeri Sabah. Tahniah saya ucapkan kepada seluruh rakan-rakan daripada parti-parti tempatan di negeri Sabah, terutama Parti GRS dan juga Parti Warisan, atas keteguhan anda semua dalam membawa dan juga menjagalah adat dan juga budaya di negeri Sabah itu sendiri. Tapi aku nak kau dengar satu perspektif juga daripada aku yang lebih dalam dari angka. Sebab apa? Kadang-kadang dalam politik ni, angka ni bukanlah satu yang realiti. Angka ni hanya satu bunyi. Realiti sebenar ada pada sentimen, sejarah dan juga struktur kuasa. So malam ini aku nak bawakan sesuatu yang bukan sekadar analisa tentang PRN, tapi satu pembacaan real politik Malaysia dari akar Borneo sampai ke pintu Putrajaya. Dan aku mulakan dengan soalan yang paling ramai rasanya tak berani jugalah nak tanya, tapi aku nak tanya juga. Soalan dia apa? Kenapa Sabah tak nak Parti Semenanjung menang besar? Sebab memang tak menang besar. Menang, ada menang 1, ada menang langsung tiada, ada menang 6. Jawapan dia ada sejarah, ada luka, ada identiti dan juga ada tuntutan yang tidak selesai. Dan kalau kau faham itu, kau akan faham seluruh keputusan PRN yang di Sabah adalah yang termasuk kenapa keadaan ini sebenarnya baik bagi Semenanjung. Baik, kita akan sambung untuk segmen yang seterusnya, segmen yang kedua selepas ini. Wajah. Okey, kita sambung dalam segmen yang kedua. Yang kedua lah. Jangan lupa subscribe, jangan lupa komen dan juga share video ini sekiranya ia bermanfaat. So kita akan masuk ke segmen yang kedua. Sabah politik yang berasaskan maruah. Macam best juga tajuk dia. Politik Sabah sebenarnya dia tidak boleh dibaca pakai menggunakan lensa yang kita gunakan di Semenanjung. Yang contohnya kita gunakan di negeri Perak, negeri Selangor, Melaka dan juga Johor. Sebab apa? Kalau Semenanjung, kita akan memilih parti itu berdasarkan kepada apakah manifesto yang dicuba bawakan. Bagaimanakah prestasi kerajaan negeri pada ketika ini? Apakah identiti parti ataupun isu ekonomi yang cuba dibawakan oleh calon ataupun parti. Sabah pula dia memilih berdasarkan kepada siapa orang kita, siapa yang jaga tanah adat kita, siapa yang hormat MA63, siapa yang tidak cuba menguasai, siapa yang mengaku Sabah bukan cabang daripada barat. So Sabah pernah merasa banyak limpahan keuntungan daripada kerajaan persekutuan seperti projek IC bukan daripada kerajaan persekutuan. Dia adalah Sabah pernah merasa tentang pengkhianatan terhadap projek IC dan penghakisan terhadap autonomi yang sepatutnya mereka kuasai. Janji 20% tentang royalti minyak yang tidak pernah selesai sehingga kini. Dasar yang tidak mengikut struktur sosial di negeri Sabah. Jadi bagi Sabah, memilih parti lokal bukanlah memilih untuk menjadi sebuah parti yang kecil.
ia merupakan satu survival identity mereka di Sabah. Sebab apa? Sabah ini bukanlah satu negeri yang sama dengan negeri-negeri yang lain. Kerana apa? Sabah ini kalau ikutkan daripada MA63, dia lebih kepada sebagai satu wilayah. Satu wilayah seperti di British, tak silap, seperti Wales, Scotland. So Sabah sebenarnya dia tidak anti kepada persekutuan, dia tidak anti kepada pusat. Sabah ini sebenarnya benci ataupun tidak mahu melihat kepada satu-satu dominasi daripada orang bukan mereka. Dia contoh dalam dunia korporat, dia seperti subsidiary yang besar, unik dan juga berprestasi, tapi HQ tetap cuba campur tangan di dalam pengurusan yang ada di subsidiary. So Sabah bukanlah satu negeri ataupun satu kelompok yang small branch. Sabah adalah regional hub untuk seluruh Borneo itu. Dan pemimpin yang tidak pandai ataupun tidak mahu membaca bagaimanakah pergerakan rakyat-rakyat di Sabah, dia sebenarnya macam ni. Maka dia adalah yang gagal sebelum bertanding lah, kalau diikutkan. Baik, itu adalah segmen yang kedua. Sebab apa saya akan bawa nanti ke segmen yang ketiga. Apakah yang hendak saya ceritakan di dalam podcast. Lupa share. Jangan lupa kita berehat. Okey, kita sambung untuk segmen yang ketiga. Segmen yang ketiga kita nak cerita tentang apa? Kita nak cerita tentang DAP kalah, normal ke krisis. Ini merupakan satu kejutan yang boleh dikatakan hebat. Kerana apa? Kalau kita lihat, DAP adalah sebuah parti yang akan menguasai di bandar-bandar, terutama di mana-mana bandar lah sebenarnya. Okey, ramai yang berada di Semenanjung memang terkejut dengan DAP bila kalah tanpa sebarang kemenangan. Malah ada yang hilang deposit di beberapa kawasan. Naratif awal terus jadi panas lah. DAP jatuh, PH lemah, PMX kalah di Sabah. Ini akan membawa naratif di PRU 16. Tapi ini semua merupakan pembacaan hanya di peringkat permukaan, di peringkat kulit. Tak mati orang cakap. Kalau nak bunuh, tikamkan masuk ke daging sampai lepas daripada kulit tu. Tapi ini semua hanya bacaan di permukaan. Sebab apa? Kalau kita zoom ataupun kalau kau zoom sendiri lebih dalam tentang apa yang berlaku di PRN Sabah, kita akan jumpa sesuatu yang sebenarnya lebih jauh daripada apa yang sedang kita bicarakan. Ia merupakan sesuatu yang tidak ada kena-mengena dengan DAP sebagai sebuah parti, tetapi lebih terkait dengan identiti kuasa di bumi Sabah. DAP tidak ditolak kerana ia adalah parti DAP. DAP tidak ditolak pula kerana ia image sebagai, tapi dia ditolak disebabkan kerana ia adalah membawa image parti daripada Malaya. Tetapi apa yang kau nak tahu secara ironinya, di Sabah sebenarnya identiti lebih penting daripada prestasi. Bukan sebab Sabah itu kolot, tetapi Sabah sudah terlalu lama hidup dalam sejarah yang orang Semenanjung sendiri tak pernah rasa. Dia macam tu. Sebab itu brand DAP, walaupun dia kuat di urban macam KL, PJ, Penang, JB, di bahagian bandar, Ipoh, di segenap kawasan di bandar-bandar, terutama di Ipoh. Kenapa DAP kuat? Sebab demografi dan juga struktur kehidupannya sama seperti sebuah bangunan yang tinggi, middle class bekerja, kesedaran sivik yang agak tinggi, rangkaian ekonomi yang lebih luas. Tapi bila kau bawa brand itu masuk ke Sabah, kan kau bayangkan DAP yang satu brand yang tinggi dibawa masuk ke dalam Sabah,
kita sebenarnya sedang membawa sebuah identiti yang daripada luar masuk ke dalam tanah yang susunan sejarahnya berbeza dengan kita berada di Semenanjung. Sabah ini bukan Kuala Lumpur, dia tak sama pun, walaupun dia adalah Kota Kinabalu itu adalah ibu negeri. Sabah bukan juga seperti Shah Alam, jauh sekali. Sabah juga bukanlah Puchong, terlalu jauh. Sabah ini memerlukan, dia bergerak mengikut budaya tanah adat, hubungan yang kekeluargaan, sejarah melalui migrasi mereka, politik tentang desa, simbol. Sebab apa mereka kata kami jaga kami. Identiti Sabah dibina daripada akar, bukan daripada billboard macam Bung Mokhtar. Dan bila parti luar masuk, walaupun dengan niat yang baik, ia tetap dilihat seperti satu franchise, satu persaingan lah. Ini merupakan macam satu analogi restoran franchise nak dibuka di kampung yang sangat kuat. Makanan warisan, apalah semua. Tetapi sebenarnya bukan nak buka kedai itu bukanlah disebabkan franchise itu tak sedap. Bukan sebab chef dia tak pandai, tetapi sebab masyarakat kampung rasa kehadiran franchise makanan segera itu ke luar bandar seperti satu penghinaan lah, macam tu lebih kurang lah kan? Sebab apa kita akan kata makanan kami bukan komoditi, ia merupakan identiti, macam tu kan? Tapi di Tapah kita tak ada makanan yang special tentang apa yang di Tapah, kita makan lebih kurang random, sama aja. So kita tidak ada masalah. Itulah yang berlaku pada DAP. Kekalahan mereka bukanlah tragedi sebenarnya. Ia lebih boleh dikatakan, bagi akulah, ia lebih boleh dikatakan sebagai satu yang normal politik di Sabah. Dan ironinya, apakah yang paling besar ironinya? Kekalahan itu telah menyelamatkan keseimbangan kuasa yang ada sekarang. Kita bayangkan kalau DAP menang besar di Sabah ataupun menguasai separuh daripada kerusi di Sabah, kau rasa apa naratif yang akan datang? Malaysia rampas Sabah, identiti Borneo hilang, autonomi dirampas daripada dalam. So sentimen autonomi akan naik macam minyak yang mendidih. Politik identiti akan datang bertalu-talu. Dan itu akan mencetuskan keretakan antara pemerintah yang berada di pusat dan juga pemerintah yang berada di Borneo. Sebab itu kekalahan DAP bukanlah satu kelemahan terhadap Parti Pakatan Harapan sebenarnya. Ia merupakan satu keharmonian politik, ia satu equilibrium yang berlaku secara semula jadi. Dan kita kena lihat perkara ini ataupun perkara yang berlaku itu adalah sebagai satu subtle win disguised as a loss. Kemenangan yang tak perlukan tepukan, tetapi memberikan satu kestabilan jangka masa panjang. Baik, anda boleh fikirkan sendiri apakah maksud yang sedang saya cuba sampaikan. Okey, kita sambung untuk segmen yang keempat. Segmen yang keempat ni adalah tentang apa? Tentang PMX dan seni tidak menguasai. Kalau kita lihat banyak komen-komen yang berlangsung di dalam media sosial, ada yang mengatakan bahawa sebenarnya PMX tidak agresif di Sabah. Ada yang juga kata PMX tidak membantu dan juga membiarkan DAP kalah. PMX pula tidak mengawal keadaan di Sabah. Itu mungkin komen lah yang saya cakap. Komen surface. Komen surface lah orang kata. Komen surface. Kalau sebenarnya, kalau kita lihat, padahal mereka lupa tentang satu perkara. Perkara apakah ia? Kadang-kadang kuasa yang paling kuat ialah kuasa yang tidak ditunjukkan. Sebab apa? Di balik tabir, PMX bukan main defensif. Dia sebenarnya sedang menggunakan salah satu seni politik federasi yang
paling matang, iaitu seni memimpin tanpa dia menakluk, seni mengurus tanpa dia memaksa. Ini merupakan dalam governance memang ada dua jenis kuasa, iaitu dominance power, yang di mana dia akan membawa kita untuk menang besar, menakluk seluruh ruang yang ada dan juga menjalankan hegemoni politik macam era kerajaan pusat sebelum 2018. Yang kedua adalah distribute the power, iaitu bagaimana kita memberikan ruang, menghormati sensitif wilayah yang berada di Sabah dan juga mengukuhkan sistem melalui kestabilan dari segi psikologi rakyat setempat. Nampak? Oleh itu apa yang PMX buat adalah dia memilih untuk menggunakan cara yang kedua. Bukan kerana PH itu lemah ataupun Pakatan Harapan itu lemah, tetapi kerana faham akan keadaan Sabah yang bukan tanah yang boleh dipandu secara logik seperti di Semenanjung. Sabah ni dia bukan negeri yang biasa-biasa lah sebenarnya. Sabah ialah satu wilayah geopolitik yang ada sejarah kolonial yang berbeza, susunan etnik yang berlapis, memori silam yang pahit untuk ditelan seperti pembangunan, sensitiviti terhadap dominasi terhadap parti daripada pusat, simbol identiti yang jauh lebih dalam daripada politik parti itu sendiri. So kalau kita lihat, kalau kita cuba untuk menguasai Sabah secara langsung dalam keadaan yang ada sekarang, kita akan dapat penolakan yang kuat. Bukan sahaja 5 tahun, kita akan kena tendang 2 dekad kemungkinan. Itu yang diramalkan oleh PMX sendiri. Dia tahu mungkin orang Sabah dia tidak anti pusat, tetapi dia lebih kepada sentimen tidak mahu parti pusat menguasai. Sebab itu PMX memilih strategi yang lebih senyap, akan tetapi dan tidak terlalu berkira-kira lah. Sabah ni tak mahu parti pusat menang besar sebab ada dia tak nak kita menguasai keseluruhan. Dia seperti dijajah. Kalau parti Semenanjung itu menang besar, dia kata, oh Melaya itu telah menawan Sabah. Dia akan satu chaos lah nanti dengan keadaan MA63 yang hardcore sekarang ni kan. So kena memastikan JRS itu sendiri yang kukuh. Sebab apa? Kalau JRS itu runtuh, akibat dia dominasi Semenanjung, isu MA63 akan masuk kepada mod yang lebih radikal, dan dia akan jadi satu perkara yang havoc lah, melantun-lantun yang tidak kita susah nak kawal. Maka sentimen autonomi itu mesti kita hormati daripada Semenanjung. Ini merupakan satu teknik yang baik di mana kita beralah, tapi dalam masa sama sebenarnya kita masih lagi memegang kuasa. So Sabah ni tidak mahu dilihat sebagai cabang yang menyasar kepada Barat. Mereka nak dianggap sebagai satu rakan kongsi daripada federasi lah, bukan sebagai satu negeri anak tiri. So Sabah ini perlu merasakan diri yang diri mereka itu kita hargai, kita hormat diorang. Daripada respect ini bukan boleh kita buat-buat. Dia mesti kita tunjukkan melalui satu keputusan politik yang tuntas dan juga elegan. Inilah yang digunakan sebagai satu strategi yang dikatakan mengawal tanpa kita menggenggam. Contohnya macam CEO global yang faham bahawa terlalu banyak campur tangan tentang operasi yang berada di luar negara. Dia bukan jadi semacam, bukan untuk menguatkan, dia sedang cuba mematikan kreativiti daripada staf yang ada di luar negara itulah. Maka PMX dia memilih untuk ke belakang sedikit, berundur ke belakang sedikit supaya Sabah itu sendiri dapat membangun dan juga step up ke hadapan. Dia akan bukan jadi pasif ataupun dia akan jadi lemah, tetapi ini merupakan satu teknik yang bijak, yang di mana kita membaca keadaan di manakah position kita sepatut berada.
Ini yang dikatakan kebijakan kita membaca demografi, kebijakan kita membaca psikologi negeri yang ada sekarang itu, yang pernah melalui satu sejarah yang rumit dan juga membimbangkan di Malaysia lah. So orang ramai dia tidak membaca Sabah akan melalui apa yang tindakan PMX buat. Tapi sesiapa yang betul-betul memahami tentang keberadaan federation ataupun persekutuan itu, dia akan tahu, dia akan mengatakan, mungkin dia akan menyokong apa yang aku sedang cuba sampaikan. PMX membaca Sabah lebih halus, lebih dalam daripada semua pengulas yang ada di dalam media sosial. Kemungkinan lebih tajam daripada influencer-influencer politik yang terlalu bising dan tidak memberikan sebarang pembinaan dari segi pemikiran, dan juga ia lebih arif tentang bagaimana harus digerakkan general keyboard itulah yang tak pernah jejak kundasan langsung sebenarnya. Mungkin so ini yang dikatakan seni tidak menguasai. So tetapi kita tetap memimpin. Maksudnya PMX tetap memimpin walaupun parti dia tidak menang dekat sana. So ini yang dikatakan perbezaan antara kuasa dan juga kebijaksanaan dalam kita menguasai. Okey, cukup sedikit. Yang lain tu boleh survey lah kalau pandangan saya ni benar. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa komen kalau anda nak berkongsi sebarang keilmuan dengan saya. Sebab apa, saya akan baca juga apa yang anda komenkan walaupun dia datang dalam keadaan yang negatif. Kalau video ni anda kata baik, boleh sharekan lah kepada rakan-rakan, keluarga ke, mana nak tahu, rakan-rakan di tempat kerja. Baik, kita jumpa di segmen yang seterusnya. Okey, kalau kau nak politik ni tanpa drama, kau subscribe sekarang. Kalau kau nak komen marah-marah pun tak apa, sebab tu tandanya kau berfikir. Dan kalau kau rasa rakyat patut faham lebih dalam, aku rasa kau share je lah video ni. Apa kata kita sama-sama mengubah naratif yang ada dekat negara kita ni. Kita sambung lagi dalam segmen yang ke-6 tentang persempadanan yang merupakan senjata paling tidak berdarah. Dia tidak luka lah. So kadang-kadang negara ni perlu dibetulkan jugalah sebab dah sampai waktu dah. Tapi sebenarnya dia ada juga di dalam perlembagaan sebenarnya. Tak perlu pun nak berubah tu kita nak gunakan parang, nak kena maki hamun, tak perlu. So kita hanya buat simple je dan mudah, bukan sebagai rampasan kuasa ataupun menjerit-jerit tepi jalan raya. Kadang-kadang negara ni diperbetulkan hanya dengan pensil, pembaris, satu garis yang nipis, halus, yang ditarik susun semula di atas peta. So inilah yang dikatakan tentang persempadanan, senjata yang paling tidak luka dalam seluruh seni real politik. Satu-satunya pedang yang tidak akan memotong mana-mana manusia, tetapi ia akan memotong sempadan tempat kuasa itu berada. Yang lucunya lah kan, ramai yang tak nampak betapa besarnya kuasa di balik proses yang kita kata agak bosan. Persempadanan bukan hanya sekadar lukisan. Dia merupakan satu operasi bedah di dalam sebuah negara. Kalau dekat luar sana, kalau kita tengok orang sibuk berdebat tentang PRN kalah, siapa hilang deposit, siapa dah jadi bahan, siapa jadi pahlawan, siapa jadi badut. Itulah engkau tak nak dengar cakap aku dah pesan dah macam ni. Tapi real strategis tidak tengok tentang game hanya sekadar 5 tahun. Dia tengok satu tempoh yang panjang, 5 tahun, 15 tahun ke atas. So dalam dunia politik ada dua jenis perubahan lah yang aku boleh kongsikan, iaitu perubahan yang berbunyinya tak berapa kuat tapi mesti cepat. Bising di media sosial, sekejap trending, sekejap hilang. So perubahan yang kedua adalah perubahan yang tak ada bunyi langsung, tapi dia dapat mengubah masa depan, iaitu dengan cara persempadanan. Merupakan contoh yang paling mudah lah.
Persempadanan ini bukanlah aktiviti melukis, memeta. Ia adalah seni mengubah struktur kuasa. Kalau zaman-zaman purba dulu, kalau kita lihat raja-raja besar dia menawan wilayah tu dengan pedang. So hari ni tak perlu, kita hanya melawannya dengan sempadan melalui bancian, data demografik, data kawasan pilihan raya yang dia akan dirombak semula. So tak ada darah, tapi kesan dia boleh menentukan siapa yang akan memerintah negara untuk 20 tahun ke hadapan. Kenapa yang dikatakan ia merupakan satu senjata yang sunyi? Sebab apa? Ramai tak sedar ia sedang berlaku. Sebab apa? Bila SPR tarik satu garis yang baru, kau mungkin tak ada rasa apa-apa. Tapi di belakang itu, bandar akan bertambah padat, kampung akan makin mengecil, nilai undi itu tidak seimbang, kan? Representasi itu dia nampak tak adil. Kalau contoh dekat Bangi ada 170, tapi dekat Ceneriang baru ada 30, 20 di Air Kuning. So maka sistem itu akan mula sengit lah, dan negara akan mula rasa tidak stabil. Maka persempadanan ialah cara yang paling halus, paling lembut untuk kita membetulkan sistem yang sudah sengit itu tadi, tanpa kita membakar dan juga menghukum sesiapa. Macam contoh seorang tukang kayu yang betulkan pintu rumah dia yang berbunyi-bunyi supaya dia tidak berbunyi dah. Kau cuma perasan rumah je yang tak bergoyang, kan? Tapi sebenarnya pintu itu yang kau perlu baiki. Maka Sabah dan Sarawak merupakan dua tiang yang tidak kita perlu usik. Sebab apa? Dalam naratif ini kita kena tengok wilayah ini seperti macam tiang istana lah, tiang seri. Jika kita ganggu dia ataupun kita memotong dia, maka istana tu akan runtuh lah. Kalau macam kalau kita cuba ketatkan, maka istana tu dia akan stable. So sudah semestinya kebarangkalian itu telah diketahui dan dikesan oleh PMX. Kalau persempadanan dibuat dengan kita menyentuh Sabah dan Sarawak secara kasar, Borneo akan bangkit macam satu pasukan perang purba Dayak yang tak boleh dijinakkan walau dengan 1000 janji. Sebab itu Sabah dan Sarawak dikekalkan sebagai blok autonomi. Kita memberikan mereka menguasai sepenuhnya. Tidak disentuh secara agresif, tidak dipaksa, tidak dibentuk mengikut kehendak naratif daripada pusat. So ini bukan politik. Ini seni menghormati tanah yang sudah memiliki ruh. Tak pernah berlaku di dalam sepanjang perjalanan politik yang ada sebelum ini. Maka kali ini kita memberikan sepenuhnya autonomi kepada rakyat Sabah dan juga parti tempatan. Seperti dalam hikayat Nusantara lama, raja-raja besar selalu berpesan, tanah yang melahirkan pahlawan jangan sesekali diperintah dengan tamak. Itu merupakan logik strategi kita pada hari ini. Seterusnya, sarang lebah kuasa. Bila zon baharu dilakar, naratif baru akan mula tercipta. Sudah semestinya lah, kalau bila persempadanan semula dilakukan, ia bukanlah sekadar untuk kita membahagikan kawasan. So ia membahagi juga tentang masa depan, iaitu siapa yang bakal menjadi pemimpin baru, siapa yang bakal hilang pengaruhnya, suara mana yang akan dikuatkan, suara mana perlu dibetulkan, parti mana akan menjadi pemain dominan di bandar, parti mana yang akan kawal di luar bandar ataupun di desa, parti mana yang akan menguasai blok industri, dan juga parti mana yang akan menjadi kuasa penimbang lah. Maka dalam perihal ini, kalau kita lihat
ia dipanggil apa? The silent restructuring of power. Janganlah kata aku nak ngajar pula, aku nak cerita je kan. So dia tak viral, dia tak perlu trending, tapi sebenarnya dialah yang akan menentukan siapa pemerintah bagi 15 ke 20 tahun ke hadapan. Maka daripada segi ini, PMX kita boleh, aku boleh anggap lah, sebab aku yang punya cerita kan, aku menganggap PMX ini merupakan satu panglima yang senyap, yang memilih memegang pedang tanpa dia membuka lah. PMX juga tahu persempadanan ialah pedang yang paling kuat yang ada pada diri dia lah, yang tak perlu nak disorok ataupun nak disamarkan. Sebab apa? Ia berlaku menurut perlembagaan, ia berlaku mengikut data, ia berlaku kerana atas keperluan dan juga bukan disebabkan kehendak. Dekat sini kita akan nampak seni kepimpinan yang ada pada PMX itu sepertinya tidak menekan Sabah, dia tidak memaksa juga Sarawak, dia tidak menggugat JRS ataupun GPS, dia tidak menggoyangkan UMNO, maka dia tidak juga memanjakan DAP, tetapi dia membetulkan sistem tanpa mengorbankan sesiapa. Ini merupakan satu strategi ruang bernafas level-level kebangsaan lah orang cakap. Dan dalam sejarah kerajaan-kerajaan lama lah kan, pemimpin terbesar bukan raja yang menawan paling banyak wilayah, tetapi raja yang memastikan negerinya stabil tanpa dia dia perlu menjatuhkan mana-mana jiran tetangga yang ada di sekelilingnya. Cuma soalan yang aku nak berikanlah, siapa yang sebenarnya menguasai masa depan? Kalau kau tahu, orang yang sibuk berperang tentang PRN Sabah hanya akan nampak apa yang berlaku pada hari ini saja. Orang yang sibuk menjerit-jerit tentang siapa kalah, siapa menang, orang tu tak nak dengar kata orang ni betul, orang itu ini, dia akan nampak hanya pada dasar minggu ini saja. So orang yang sibuk tuduh kerajaan lemah lah hanya nampak pada bulan ini saja. Akan tetapi kalau kita dapat melihat sejauh persempadanan, kita sedang melihat 10 tahun ke hadapan. Itu dari segi kata buku lah kan. So kita jangan merasa pelik, tapi sebenarnya dia relevan lah. Sebab apa? Siapa yang akan jadi ketua bandar baru? Di mana kota pengaruh itu akan muncul? Siapa yang akan hilang suara bila garis baru itu dilakar? Apa naratif yang akan lahir bila kerusi bandar telah digandakan? Apa implikasi terhadap moral bila Sabah dan juga Sarawak kita biarkan je stabil tanpa kita perlu mengganggu mereka untuk mentadbir? Ini bukan analisa politik. So ini merupakan satu pembacaan naratif negara yang panjang. Ingat, ini merupakan satu garis yang dapat mengubah naratif negara kita yang ada pada hari ini. Kalau kita lihat di dunia purba, perang berlaku bila sempadan itu dipijak. Tapi tidak di dunia moden. Negara runtuh bila semangat persempadanan itu kita abaikan. Nanti carilah apa maksud dia. Persempadanan ialah cara untuk kita memulihkan kerajaan tanpa kita perlu menjatuhkan kerajaan tu. Cara dia adalah untuk mengukuhkan negara tanpa kita memarahkan negeri-negeri yang ada. Cara dia dengan beri ruang kepada rakyat tanpa kita menidakkan hak sesiapa. So dalam peristiwa ini kita tidak menidakkan hak sesiapa. Semua itu akan merasai dengan seadilnya. Ini yang dikatakan pedang tanpa perlu dibuka ataupun pedang tanpa darah. Pedang yang duduk diam di dalam sarung tetapi memutuskan siapa yang akan menulis babak seterusnya di Malaysia. Dan akhirnya saya ingin mengingatkan kepada anda semua ataupun tentang terhadap diri saya juga,
tentang satu perkara lah. Kadang-kadang senjata paling kuat ialah senjata yang tidak berbunyi. Persempadanan bukan sekadar garis halus sahaja. Ia adalah masa depan negara yang dilukis semula. Kita sambung dalam segmen yang seterusnya. Okey, kita masuk segmen yang seterusnya. Implikasi terhadap PRU 16. Ialah semua orang tengah sibuk kan. Apa nak jadi nanti PRU 16 kan? PKR kalah, Pakatan Harapan lemah. Tapi sebenarnya selepas PRN Sabah, Malaysia sedang bergerak ke satu bentuk politik yang baru sebenarnya. Bukan lagi politik yang berpusat dan juga yang mengarah, tetapi politik subnational, politik wilayah, politik yang mengiktiraf bahawa Malaysia bukan satu sungai, tetapi dia merupakan satu gabungan anak-anak sungai yang kena dijaga mengikut rentak masing-masing. So dalam pandangan aku, ini merupakan bukan sekadar perubahan terhadap politik, tetapi ia boleh dikatakan satu perubahan terhadap tamadun yang kehadapan lah. Bagaimanakah politik yang berasaskan wilayah kuasa yang dimaksudkan aku tadi? Sabah dan Sarawak, kalau kita lihat sekarang, dia bukan sekadar sebuah negeri, tetapi sebagai satu wilayah lah yang bergerak sendiri, autonomi yang sendiri. Mereka merupakan satu tiang bagi graviti negara. Kau boleh menang Semenanjung dan tetap hilang Malaysia jika Borneo tidak bersama. Ini merupakan satu realiti bagi dalam PRU ke-16 nanti. Mana-mana kerajaan mesti mempunyai restu daripada dua wilayah ini. Dia bukan sekadar angka daripada Semenanjung Barat. Untuk unity government, kalau dilihat daripada tata cara yang mungkin disusun, aku tak tahu, ini merupakan satu pandangan. Tak ada siapa pun cerita ni, aku just duduk fikir mungkin tidak lah. GRS akan kekal dalam orbit PMX bukan kerana sogokan daripada cerita Samsul Iskandar tu lah, tetapi kerana PMX tak cuba mendominasi apa saja yang berada di Sabah dan juga Sarawak. Dalam pandangan politik, orang yang kita hormat akan jadi orang yang akan menjaga diri kita. Dan Sabah, dia memahami tentang bahasa yang PMX cuba berikan kepada mereka. Itulah yang akan menjadikan unity government nanti dia akan stabil untuk menuju ke PRU 16. Walaupun orang luar banyak membaca sebagai PH telah hilang Sabah. Hakikatnya kita sedang berada di dalam satu pergerakan politik yang lebih matang. Sabah dan Sarawak akan kekal sebagai kingmaker, bukan tanda ia satu kelemahan, tetapi dia merupakan satu bentuk kestabilan. Di negara-negara yang pasca normal, kingmaker bukanlah ancaman. Kingmaker adalah insurans terhadap polisi melalui kegilaan politik itu sendirilah. Sabah dan Sarawak ini merupakan satu jaminan alam, orang kata. Malaysia tidak selalu condong ke kiri ataupun dia ke kanan. Sebab apa? Kedua-dua wilayah ini sengaja untuk berada di tengah-tengah, menjadi penjaga kepada keseimbangan negara itu sendiri. Tapi dalam konteks selepas PRN Sabah, sudah tentu daripada segi persempadanan semula akan ada kelebihan terhadap parti-parti yang ada seperti UMNO, TAP dan juga PKR. Boleh fikirkanlah sendiri. Sebab itu aku katakan ruang ini penting kerana perubahan dasar itu tidak boleh berlaku dalam keadaan kerajaan tergesa-gesa untuk melaksanakan. Dia perlu memastikan Sabah itu stabil, maka barulah PMX dapat memberikan fokus kepada ekonomi dan membuat fokus kepada reform, fokus kepada subsidi, fokus kepada MA63, fokus kepada pembangunan nilai bila keadaan Sabah dan Sarawak itu stabil. Ini bukanlah sekadar satu ruang yang kosong, tetapi ia merupakan satu ruang strategik. Ini
kalau ikut daripada segi konsep perang lama lah, ini dipanggil the calm before the advance, tenang sebelum menyerang. PMX sedang mengatur masa depan, bukan sekadar mengurus pada hari ini, tetapi dia sedang melacak apa yang akan berlaku 15 ke 20 tahun ke hadapan. Cukup untuk segmen ini. Tajuk ini keseluruhan. Untuk kesimpulan dia, untuk keseluruhan tajuk kita pada hari ini, boleh dikatakan politik Sabah itu bukan tentang kita nak berbicara tentang siapa menang, siapa kalah. Sebenarnya politik Sabah adalah mengenai siapa yang lebih memahami tentang jiwa yang ada di tanah tu. Sabah adalah cermin bagi masa depan Malaysia. Negara yang berbilang bahasa, berbilang budaya dan juga berbilang sejarah yang tak sama seperti di Semenanjung, walaupun kita sama-sama berjalan di satu tempoh sejarah yang panjang. So kalau kau nak faham Malaysia pada apa akan jadi pada 2030, kau kena faham lah apa yang ada berlaku di Sabah pada hari ini. Apa yang Sabah ajar kepada kita, orang yang berada di Semenanjung, negara multi etnik, itu kita perlu takbir dia dengan kesabaran. Negara multi identity, kita perlu rendah dari segi hati kita. Negara yang kompleks perlu pemimpin yang tidak gelojoh. Negara yang cedera pula, kita perlu didengari, bukan untuk kita memerintah dan memberikan arahan kepada mereka. Maka Sabah akan mengingatkan kita satu prinsip lama yang hilang bila manusia terlalu mabuk dengan kuasa. Dalam politik kau tak boleh ambil semuanya. Tanah yang bukan milik kau, jangan kau cuba bentuk ikut suka-suka kau. Simple je. Kita sama-sama membina, bukan kau seorang saja, orang lain tidak. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe, komen jika ada, share andai kata video saya kali ini memberikan iktibar kepada anda. Jumpa lagi dengan saya, Safwan Zubir. See ya. Assalamualaikum.